Tengok dia punya kuah tu. Ngam-ngam je kepekatan dia. Tengok kita punya cacah tu tak kembang. Tengok elok je. Okey sahabat, jom kita rasa. Kita ambil sekali ubi. Bismillah. Mas Azhar. Ya. Rambutan dah habis ya? Rambutan? Licin dah Pak Su. Tak ada dua light. Tak sempat dia nak membesar. Tak ada masuk habis ya. Tak apalah. Monyet makan tu? Monyet makan tu? Monyet kepala hitam. Kenapa? Nak suruh masak apa? Masak bubur caca hari ni. Nak makan manis-manis. Bubur caca? Pak Su ni asyik suka makan benda manis. Bubur caca ni sedap ni. Caca Ini bubur orang lama ni. Okeylah, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Bada lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi pencuci mulut zaman dulu-dulu. Zaman kita kecil-kecil kita dah biasa makan dah pencuci mulut ni. Tapi pencuci mulut ni kalau kita salah teknik memasak dia, dia akan jadi kembang besar ibu jari kaki. Jadi tak ada kuah dah santan tu. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan step by step cara nak buat pencuci mulut ni supaya dia dapat hasil yang cantik. Bila kita makan sedap je ada kuah santan dia. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi bubur caca Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk resipi bubur caca Mak Su, simple je. Dia resipi dia sama je macam orang lain, cuma teknik dia je yang berbeza. Jadi hari ni Mak Su menggunakan 500 gram santan. Lepas tu Mak Su ada ni dia punya ni lah caca dia ni. Yang ni 900 gram tapi Mak Su akan guna separuh je. Lepas tu Mak Su ada ubi keledek oren yang dah direbus. Lepas tu ni bahan rahsia dia ataupun bahan penyedap untuk bubur caca Mak Su ni. Mak Su letakkan sedikit susu pekat. Lepas tu Mak Su ada sagu yang telah Mak Su rebus. Dan ni bahan perasa dia lah, ada gula, garam dan daun pandan. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, step pertama, kita kena didihkan air untuk kita rebus caca ni. Kalau air ni tak didih, kita punya caca ni tak akan kembang. Jadi ni air Mak Su ni Mak Su dah didihkan, jadi kita boleh rebus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Su nak rebus separuh je. Dalam 500 gram. Okey, kita rebus sehingga dia kembang. Okey sahabat, ni apa caca ni dia dah lembut dah. Sahabat boleh rasalah dengan tangan kalau dia dah patah dah lembut tu. Okey. Lepas tu kita boleh tutup api. Lepas tu kita tapiskan dia. Ya, kita nak buang kanji dia. Bila kita tak buat step ni, sebab itulah kita punya caca tu jadi apa? Jadi kembang. Okey, ni caca yang kita dah rebus tu, kita bilas dia. Kita bilas dia bagi dia punya kanji tu hilang. Bila kanji dia tak ada, barulah dia tak kembang dalam kuah santan tu. Walaupun dah sejuk, walaupun kita masak pagi, malam dia still okey lagi. Kalau kita tak bilah dia, nanti kita punya bubur caca ni dia serap kuah santan kita tu lah. Okey sahabat, jom kita buat dia punya kuah pula. Okey sahabat, step pertama Mak Su nak masukkan santan. Bismillah. Ni Mak Su masukkan separuh dulu. Mak Su guna 500 ml santan. Ataupun apa orang kata setengah kilo lah. Okay, lepas tu Mak Su campur air sikit. Okay. Okay, lepas tu Mak Su masukkan daun pandan. Okay, ni kita didihkan dulu santan ni. Lepas tu baru kita boleh masuk bahan-bahan yang seterusnya. Okay sahabat, bila santan kita dah mula nak mendidih, kita boleh masukkan gula dengan garam. Bismillah. Gula ni Mak Su masuk dalam setengah cawan dulu. Kalau kurang manis baru kita tambah. Okey, lepas tu Mak Su masukkan ubi keledek yang Mak Su dah rebus. Okey, lepas tu Mak Su masukkan caca yang dah kita rebus dan kita dah buang kanji dia tadi. Baru dia jadi sebiji-sebiji. Dia tidak melekat dan dia tidak, insya-Allah lah dia tak akan kembang. Okey, lepas tu Mak Su masukkan sagu. Sagu ni dalam setengah cawan je Mak Su rebus tadi. Mak Su guna sagu yang warna putih.
Masya Allah, tengok sahabat, berwarna-warni. Ni tak masak lagi ni sahabat, sebab tak masukkan lagi santan lagi separuh tu. Okey, kita bagi sebati dulu. Okey sahabat, lepas tu masukkan lagi separuh santan tu. Bagi dia punya kepekatan tu cantik. Okey, kita biarkan dia mendidih sekejap, baru maksud nak masukkan bahan rahsia dia, iaitu susu pekat tu. Tunggu dia mendidih, bagi buih-buih ni hilang dulu. Lepas tu baru boleh masuk susu pekat. Masya Allah, bau wangi daun pandan tu. Masya Allah. Okey sahabat, nampak ni bubur cacah mak sudah mendidih dah. Masya Allah, tengok tu sahabat. Berwarna-warni, ada ubi keledek tu. Sedap tu, maksud kutip ubi je ni. Nampak tu. Masya Allah. Okey, sekarang masa dia maksud nak letak bahan terakhir dia, bahan penyedap dia, susu pekat. Okey, susu pekat ni maksud masuk dalam 2-3 sudu je sahabat. Ini antara bahan penyedap dia. Kalau kita buat bubur, kita letak tambah sikit susu pekat, dia akan enhancekan lagi rasa dia. Rasa dia akan lebih sedap, lebih creamy. InsyaAllah sahabat boleh cuba. Okey, nak siap dah ni sahabat. Tengok warna dia sangat cantik. Makan petang-petang ni memang padu lah. Tengok tu. InsyaAllah bubur cacah maksud ni takkan kembang. Kita masak pagi, malam pun dia elok je. Dan kuah santan ni akan kekal je macam ni, insyaAllah. Kalau kita buat teknik yang maksud tunjuk tadi. Kalau tidak, dia akan serak kuah santan ni. Tinggal dia punya bubur cacah je. Okey sahabat, tengok ni. Maksud punya bubur cacah. Tengok tu. Dia sebati elok dah. Kita punya cacah dengan sagu tak bergumpal. Elok je kejadian dia. Dia tak kembang. Elok je, ngam-ngam je. Makan petang-petang ni memang padu lah sahabat. Nampak tu. Cukup pekat dia. Dia punya kuah santan tu. Makan panas-panas boleh, sejuk-sejuk pun layan. Alhamdulillah, bubur cacah Mak Sila Star sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom. Masih nak hidang dah. Hari pun nak hujan dah. Harap-harap masa sempat habiskan shoot ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, wanginya. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, bubur cacah Mak Sila Star dah siap je kita makan. Okay sahabat, ni maksud nak bawa dalam mangkuk ni. InsyaAllah maksud nak kutip ubi dia je. Tengok kuah dia. Sedap ni. Okay sahabat, jom kita rasa. Okay sahabat, suapan pertama. Ni panas lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cukup lembut dia. Santan cukup lemak. Ada rasa masin dia. Lepas tu manis dia. Tidak terlalu manis. Manis yang berlemak. Memang sedap sahabat. Tengok tu. Dia punya apa? Cacah tu tak kembang. Dia elok cantik. Statik dia tak kembang. Sebab kita dah buat teknik yang maksud kongsi tadi. InsyaAllah. Nanti sampai esok. Sampai malam pun. Kita punya tak kembang. Dia macam ni je. Memang dia dah hilang kanji dia. Jadi. Dia sedap lah kita makan kan. Bismillah. Makan dengan ubi ni. Masya Allah. Sedap. Okey sahabat, tengok ni. Tengok dia punya kuah tu. Ngam-ngam je kepekatan dia. Tengok kita punya cacah tu tak kembang. Tengok elok je. Okey sahabat, jom kita rasa. Kita ambil sekali ubi. Bismillah. Masya Allah, padu. Okey sahabat-sahabat, jangan lupa cuba resipi maksud kongsi ni. Resipi ni semua orang tahu dah sebenarnya kan. Resipi dia mudah je, bahan dia santan apa semua kan. Tapi teknik dia tu tak semua orang tahu. Untuk menghasilkan bubur cacah yang sebiji-sebiji tak melekat dan tak kembang ni, ada teknik dia. Okey sahabat, jangan lupa cuba kat rumah, okey.
Makan pula dengan ubi keledek ni yang lembut ni. Masya Allah. Okey, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni kan, janganlah sikit iklan, tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan paling penting sekali, jangan lupa tekan button loceng di sebelah subscribe tu supaya video-video terbaru pada Mak Su tidak ketinggalan. Okey sahabat, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.